Kalau kita lihat secara keseluruhan, antara kekuatan yang paling menonjol dalam novel Hatimu Aisyah ialah pada pembinaan watak utamanya, iaitu Aisyah. Watak Aisyah ini bukan sekadar watak biasa, tetapi boleh dianggap sebagai simbol kepada wanita Melayu tradisional yang syarat dengan nilai ketabahan, kesetiaan dan ketaatan. Aisyah digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat patuh kepada ibu bapa. Dalam konteks cerita, kita dapat lihat bagaimana dia menerima jodoh yang telah ditentukan tanpa sebarang bantahan. Pada pandangan moden, tindakan ini mungkin dilihat sebagai sesuatu yang pasif. Tetapi, dalam konteks masyarakat Melayu lama, ia sebenarnya mencerminkan nilai hormat yang sangat tinggi terhadap institusi keluarga. Lebih menarik lagi, ketaatan Aisyah bukanlah ketaatan yang lemah atau terpaksa, tetapi ketaatan yang datang daripada kekuatan yang dalaman. Dia tidak memberontak, tidak menyalahkan takdir, sebaliknya memilih untuk menerima, menyesuaikan diri dengan kehidupan yang telah ditentukan. Di sinilah letak kekuatan sebenar watak Aisyah, ketabahannya dalam menghadapi kehidupan. Selain itu, Aisyah juga digambarkan sebagai seorang wanita yang sanggup berkorban. Dia mengetepikan keinginan peribadinya demi memastikan keharmonian keluarga. Ini menunjukkan bahawa kebahagiaan baginya bukan terletak pada diri sendiri semata-mata, tetapi pada kesejahteraan orang di sekelilingnya. Seterusnya, kita beralih kepada keistimewaan kedua novel ini, iaitu gambaran budaya dan adat bersam Melayu yang sangat terperinci. Penulis berjaya menjadikan novel ini seolah-olah satu dokumentasi hidup tentang masyarakat Melayu tradisional. Dalam aspek perkahwinan, kita dapat melihat bagaimana setiap satu proses adat digambarkan dengan jelas, bermula daripada merisik, meminang, sehinggalah kepada majlis persendingan. Perincian ini bukan sahaja memperkayakan cerita, tetapi juga memberi pendedahan kepada pembaca tentang adat yang semakin dilupakan dalam masyarakat moden hari ini. Bukan itu sahaja, dalam aspek kelahiran pula, penulis turut menampilkan amalan-amalan tradisional seperti melenggang perut, penggunaan minyak selusuh, bertungku dan tempoh berpantang selama 44 hari. Semua ini menunjukkan bahawa masyarakat Melayu dahulu mempunyai sistem penjagaan kesihatan sendiri yang berasaskan pengalaman dan kepercayaan yang turun-temurun. Apa yang menarik di sini ialah penulis tidak sekadar menyebut adat-adat ini secara permukaan, tetapi menggambarkannya dengan penuh makna. Ini secara tidak langsung menunjukkan betapa pentingnya adat resam dalam membentuk sesuatu identiti masyarakat. Kemudian, kita dapat lihat pula kepada aspek nilai pendidikan dan perubahan zaman yang diketengahkan dalam novel ini. Walaupun latar masyarakat dalam novel ini agak konservatif dan terikat dengan adat, penulis tetap menonjolkan kepentingan pendidikan dalam satu bentuk kemajuan. Sebagai contoh, Aisyah memberi sokongan penuh kepada suaminya, Ayub, untuk menuntut ilmu sehingga berjaya menjadi seorang guru agama. Sokongan ini menunjukkan bahawa walaupun Aisyah hidup dalam lingkungan tradisional, dia tetap mempunyai pemikiran yang terbuka terhadap kepentingan ilmu. Selain itu, kejayaan anak-anak mereka melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat universiti juga merupakan satu pencapaian yang sangat besar, terutamanya bagi keluarga yang berasal dari latar belakang petani. Ini membuktikan bahawa pendidikan mampu mengubah taraf hidup
dan membuka peluang yang lebih luas. Dalam hal ini, penulis ingin menyampaikan bahawa walaupun seseorang itu bermula dari bawah dengan usaha dan ilmu, mereka masih mampu mencapai kejayaan. Ini adalah satu nilai yang sangat positif dan relevan hingga ke hari ini. Seterusnya, kita lihat kepada gambaran realisme masyarakat tani yang dipaparkan dalam novel ini. Penulis berjaya menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang sangat realistik dan menyentuh perasaan. Kehidupan masyarakat tani yang bergantung sepenuhnya kepada alam seperti cuaca dan kesuburan tanah menunjukkan betapa sukarnya kehidupan mereka. Setiap hasil yang diperoleh adalah hasil daripada usaha yang berterusan dan kerja keras. Watak Ayub misalnya digambarkan sebagai seorang yang rajin dan tidak mudah berputus asa. Dia menggunakan tenaga sendiri atau dalam istilah Melayu, tulang empat kerat untuk meneroka tanah dan menyara keluarga. Gambaran ini bukan sahaja menunjukkan realiti kehidupan desa, tetapi juga menonjolkan nilai kegigihan dan semangat juang. Melalui gambaran ini juga, pembaca dapat memahami bahawa kehidupan masyarakat dahulu bukanlah mudah seperti hari ini. Mereka berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu dan inilah yang membentuk jati diri yang kuat dalam kalangan mereka. Akhir sekali, satu lagi keistimewaan yang sangat ketara dalam novel ini ialah keindahan bahasa dan penggunaan metafora. Penulis menggunakan bahasa yang puitis dan penuh makna yang mampu menyentuh emosi pembaca. Antara metafora yang paling memberi kesan ialah perumpamaan ibu yang mengajarkan anaknya terbang. Metafora ini membawa maksud yang sangat mendalam tentang kasih sayang seorang ibu. Seorang ibu bukan sahaja membesarkan anak-anaknya, tetapi juga mendidik untuk mereka berdikari. Walaupun pada akhirnya anak-anak itu akan meninggalkannya, seorang ibu tetap tabah dan redha kerana itu adalah sebahagian daripada proses kehidupan. Metafora ini bukan sahaja indah dari segi bahasa, tetapi juga syarat dengan falsafah kehidupan yang sangat bermakna. Ini menggambarkan kasih sayang yang tidak bersifat memiliki, tetapi kasih sayang yang sanggup melepaskan. Secara keseluruhannya, dapat kita simpulkan bahawa novel Hatimu Aisyah merupakan sebuah karya yang sangat bernilai. Karya ini bukan sahaja memaparkan jalan cerita yang menarik, tetapi juga syarat dengan nilai budaya, pendidikan dan kehidupan masyarakat Melayu yang autentik. Melalui watak Aisyah, kita belajar tentang ketabahan dan pengorbanan. Melalui adat resam, kita memahami identiti masyarakat Melayu. Melalui pendidikan, kita dapat melihat perubahan zaman. Melalui bahasa yang indah, kita merasai kehalusan seni dalam penulisan. Semua ini menjadikan novel ini bukan sekadar sebuah cerita, tetapi satu cerminan kehidupan yang penuh dengan nilai dan pengajaran. Jika dilihat dari sudut yang lebih kritis, walaupun novel Hatimu Aisyah mempunyai banyak keistimewaan, terdapat juga beberapa aspek yang boleh ditegur untuk penambahbaikan karya. Pertama sekali, kita boleh melihat kepada perkembangan watak utama iaitu Aisyah yang terlalu pasif. Sepanjang penceritaan, Aisyah sering digambarkan sebagai seorang yang hanya menurut tanpa banyak mempersoalkan keadaan yang dihadapi. Walaupun dalam hatinya terdapat konflik dan pemberontakan emosi, namun perkara tersebut tidak diterjemahkan melalui tindakan atau dialog yang jelas. Aisyah lebih banyak memendam perasaan berbanding meluahkan apa yang sebenarnya dirasai.
Dalam konteks ini, watak Aisyah dilihat sebagai kurang mempunyai daya usaha untuk mengubah nasib sendiri. Sebagai contoh, dalam hal berkaitan masa depan anak-anaknya, pembaca mungkin mengharapkan Aisyah tampil lebih berani untuk menyuarakan pendapat kepada ibunya. Kesan daripada hal ini ialah watak Aisyah menjadi agak satu dimensi atau flat character. Pembaca mungkin sukar melihat perkembangan emosi atau kematangan watak secara signifikan sepanjang novel. Ini boleh menimbulkan rasa hampa kerana watak utama tidak mengalami perubahan yang ketara walaupun melalui pelbagai pengalaman hidup. Seterusnya, kita beralih kepada struktur plot yang bersifat episodik dan mendatar. Novel ini bergerak mengikut kronologi kehidupan Aisyah dari kecil hingga ketua. Namun, pendekatan ini menjadikan penceritaannya lebih kepada catatan kehidupan berbanding sebuah naratif yang mempunyai konflik utama yang kuat. Setiap fasa kehidupan Aisyah, dari zaman kanak-kanak, perkahwinan, membesarkan anak-anak hingga ke usia tua, dipaparkan secara berurutan, tetapi peralihan antara fasa ini berlaku dengan agak cepat. Apa yang menjadi teguran di sini ialah ketiadaan konflik pusat yang benar-benar memuncak ataupun klimaks yang mampu memberikan kesan dramatik kepada pembaca. Konflik yang wujud lebih bersifat rutin kehidupan seperti kesusahan hidup, cabaran harian tanpa adanya satu titik kemuncak yang benar-benar menguji watak secara luar biasa. Kesan daripada struktur plot sebegini ialah rentak penceritaan menjadi mendatar. Pembaca mungkin merasakan bahawa cerita bergerak tanpa arah yang jelas ataupun tanpa unsur debaran yang kuat. Ini boleh menyebabkan sebahagian pembaca hilang minat kerana tidak wujud rasa ingin tahu yang tinggi terhadap perkembangan seterusnya. Selain itu, terdapat juga pengulangan tema kesengsaraan yang agak berlebihan. Dalam novel ini, penulis seringat menekankan tema penderitaan wanita dan kepatuhan terhadap keluarga dari satu generasi ke satu generasi. Sebagai contoh, kita dapat melihat bagaimana nasibnya hampir sama berulang daripada generasi terdahulu hingga kepada Aisyah sendiri. Unsur seperti tekanan terhadap wanita, tanggungjawab rumah tangga serta keperluan untuk sentiasa patuh kepada orang tua sering diulang dalam pelbagai situasi. Walaupun pengulangan ini mungkin bertujuan menegaskan realiti kehidupan masyarakat pada waktu itu, namun apabila terlalu kerap, ia boleh menimbulkan rasa jangkaan dalam kalangan pembaca. Pembaca mungkin sudah dapat mengagak bahawa setiap konflik yang timbul akhirnya akan diselesaikan dengan cara yang sama, iaitu melalui kesabaran dan kepatuhan. Akibatnya, impak emosi terhadap pembaca menjadi berkurang kerana tiada unsur kejutan atau variasi dalam penyelesaian konflik. Seterusnya, kita boleh meneliti gaya bahasa yang kadang-kadang terlalu didaktik atau terus berterus terang. Dalam beberapa bahagian, penulis dilihat secara langsung menyampaikan mesej atau pengajaran kepada pembaca tanpa melalui pengolahan yang lebih halus. Sebagai contoh, terdapat huraian secara jelas menerangkan tentang peranan wanita, kepentingan menurut kata orang tua dan nilai-nilai tertentu yang ingin disampaikan. Pendekatan ini menjadikan karya tersebut seolah-olah memberi arahan secara terus kepada pembaca. Dari sudut kesusasteraan, gaya yang terlalu didaktik ini boleh mengurangkan keindahan karya kerana pembaca tidak diberi ruang untuk mentafsir sendiri makna di sebalik tindakan watak. Sebuah karya sastera yang kuat biasanya membiarkan pembaca membuat kesimpulan melalui pengalaman membaca, bukan melalui penjelasan secara langsung. Kesan daripada pendekatan ini ialah novel tersebut mungkin terasa sebagai sebuah teks yang bersifat pengajaran moral semata-mata dan bukan sepenuhnya sebuah karya seni yang bebas untuk ditafsir. Akhir sekali, penting untuk difahami bahawa kritikan teguran ini bukan bertujuan untuk merendahkan karya, tetapi sebagai satu usaha untuk melihat ruang penambahbaikan.
Jika watak Aisyah diberikan sedikit ruang untuk bersuara dan menunjukkan keberanian. Jika watak Aisyah diberikan sedikit ruang untuk bersuara dan menunjukkan keberanian, watak ini Jika watak Aisyah diberikan sedikit ruang untuk bersuara dan menunjukkan keberanian, watak tersebut mungkin akan menjadi lebih dinamik dan relevan dengan pembaca masa kini. Begitu juga struktur plot yang diperketatkan dengan konflik yang lebih jelas dan memuncak. Penceritaan akan menjadi lebih menarik dan berkesan. Secara keseluruhannya, walaupun terdapat beberapa kelemahan yang boleh ditegur, novel Hatimu Aisyah tetap merupakan sebuah karya yang signifikan. Kritikan ini hanya bertujuan untuk memperlihatkan bahawa setiap karya sastera sentiasa mempunyai ruang untuk ditambah baik agar terus relevan dan memberi kesan yang lebih mendalam kepada pembaca. Jika sebelum ini kita melihat kelemahan karya, segmen ini lebih berfokus kepada kritikan saranan iaitu memberi cadangan untuk meningkatkan lagi kekuatan novel Hatimu Aisyah. Pertama, dari segi perkembangan watak Aisyah. Watak ini dilihat agak pasif, jadi penulis boleh memberi lebih ruang kepada Aisyah untuk meluahkan konflik dalaman melalui dialog atau tindakan. Aisyah masih boleh kekal sopan dan taat, tetapi pada masa yang sama berani menyuarakan pendapat secara berhikmah. Ini akan menjadikan wataknya lebih dinamik dan realistik. Seterusnya, dari aspek struktur plot. Plot yang agak mendatar boleh diperkukuhkan dengan menambah satu konflik utama yang lebih jelas sebagai kemuncak cerita. Konflik ini perlu benar-benar menguji prinsip watak utama supaya penceritaan lebih rasa berdebar dan berstruktur. Kemudian, dari segi bahasa, penulis boleh menggunakan teknik show don't tell. Maksudnya, mesej tidak disampaikan secara langsung tetapi melalui tindakan dan dialog watak. Ini akan menjadikan pembacaan akan lebih menarik dan tidak terasa seperti ceramah. Selain itu, dari aspek penyampaian adab resam, huraian yang panjang boleh diselaraskan dengan jalan cerita. Adat sebaiknya disampaikan melalui situasi dan interaksi watak supaya lebih natural dan tidak mengganggu aliran naratif. Secara keseluruhannya, semua cadangan ini bertujuan menjadikan karya lebih dinamik dan berkesan tanpa menghilangkan nilai budaya yang menjadi kekuatan dalam novel ini. Kesimpulannya, dengan sedikit penambahbaikan dari watak, plot dan gaya penyampaian, Hatimu Aisyah berpotensi menjadi karya yang lebih memberi impak yang mendalam kepada pembaca. Dalam memahami sebuah karya sastera secara lebih mendalam, kita tidak boleh hanya bergantung kepada pembacaan biasa semata-mata. Sebaliknya, karya perlu dianalisis menggunakan pendekatan tertentu supaya setiap lapisan makna dapat difahami dengan lebih jelas dan tersusun. Melalui penggunaan beberapa kanta analisis, kita dapat melihat bahawa novel Hatimu Aisyah bukan sekadar sebuah cerita kehidupan, tetapi sebuah unsur teks yang kaya dengan unsur sosial, psikologi, keagamaan dan juga nilai estetik. Pendekatan pertama yang boleh digunakan ialah pendekatan sosiologi, iaitu melihat karya sebagai cerminan kepada masyarakat. Melalui pendekatan ini, kita dapat melihat bagaimana novel Hatimu Aisyah menggambarkan struktur sosial masyarakat Melayu tradisional. Contohnya, wujudnya perbezaan kelas antara golongan biasa dan golongan yang mempunyai kedudukan seperti Tok Penghulu.
Perbezaan ini bukan sahaja ditunjukkan melalui status tetapi juga melihat tempat tinggal. Masyarakat biasa tinggal di rumah berdinding buluh, manakala golongan atasan mempunyai rumah yang lebih kukuh seperti rumah papan berketam dan bertiang besar. Ini menunjukkan bahawa wujudnya hierarki sosial yang jelas dalam masyarakat tersebut. Selain itu, pendekatan sosiologi juga membolehkan kita melihat peranan gender dalam masyarakat desa. Lelaki dan wanita mempunyai pembahagian tugas yang sangat ketat. Lelaki biasanya bekerja di bendang atau berada di ruang sosial seperti ambin, manakala wanita pula terikat dengan ruang domestik seperti dapur. Watak Aisyah menggambarkan bagaimana wanita terkurung dalam tanggungjawab rumah tangga sejak kecil. Di samping itu, kita juga dapat melihat apa yang boleh disebut sebagai budaya kemiskinan. Masyarakat dalam novel ini bergantung sepenuhnya kepada tenaga sendiri dan hasil pertanian. Kehidupan mereka sangat terikat dengan alam. Jika hasil padi tidak menjadi, maka mereka berdepan dengan risiko kelaparan. Pendekatan ini jelas menunjukkan bahawa novel ini bukan sekadar cerita individu, tetapi gambaran keseluruhan struktur masyarakat pada waktu itu. Seterusnya, kita beralih kepada pendekatan psikologi, iaitu kita melihat aspek kejiwaan dan konflik dalaman watak. Melalui pendekatan ini, kita dapat memahami bahawa walaupun Aisyah kelihatan patuh dari segi luaran, sebenarnya dia menyimpan konflik dalaman yang sangat kuat. Terdapat unsur pemberontakan dalam dirinya, tetapi tidak diluahkan secara terbuka. Ini menunjukkan adanya tekanan emosi yang dipendam sejak kecil. Aisyah sentiasa berusaha untuk memenuhi kehendak ibunya, tetapi sering merasakan bahawa apa yang dilakukan tidak pernah cukup baik. Selain itu, terdapat juga perasaan ketidakadilan dan cemburu yang dialami oleh Aisyah. Sebagai contoh, dia melihat abangnya, Mat, mempunyai kebebasan yang jauh lebih besar, tidak perlu melakukan kerja rumah atau memikul tanggungjawab seperti dirinya. Pembandingan ini memberi kesan kepada perkembangan emosi Aisyah kerana dia sedar bahawa layanan yang diterima tidak seimbang. Namun, kerana didikan yang menekankan ketaatan mutlak, dia tidak berani untuk mempersoalkan keadaan tersebut. Akhirnya, psikologi Aisyah terbentuk sebagai seorang yang memendam perasaan dan takut untuk bersuara. Ini menunjukkan mengapa wataknya kekal pasif sehingga dewasa. Pendekatan seterusnya ialah pendekatan Islam yang menilai karya berdasarkan nilai keagamaan dan prinsip dalam Islam. Dalam novel ini, kita dapat melihat bahawa kehidupan watak-watak sangat berkait rapat dengan amalan agama. Waktu-waktu solat seperti subuh, zuhur dan isyak menjadi sebahagian daripada rutin harian mereka. Selain itu, doa juga dijadikan sebagai tempat untuk meluahkan perasaan dan memohon pertolongan. Ini menunjukkan bahawa agama menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi kesukaran hidup. Menariknya, nama watak utama iaitu Aisyah juga mempunyai makna simbolik. Makna tersebut diambil daripada tokoh besar dalam Islam iaitu isteri Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan harapan agar watak tersebut memiliki sifat mulia seperti kesabaran dan ketabahan yang pernah ditonjolkan oleh Sayyidatina Aisyah. Dalam masa yang sama, konsep sabar yang sangat ditekankan dalam kehidupan Aisyah. Setiap ujian yang dihadapi dianggap sebagai ketentuan ilahi dan jalan penyelesaiannya adalah melalui kesabaran dan tawakal. Pendekatan ini membantu kita memahami bahawa tindakan Aisyah bukan sekadar pilihan peribadi tetapi juga dipengaruhi oleh pegangan agama yang kuat. Akhir sekali, kita melihat pendekatan formalistik iaitu pendekatan yang memberi tumpuan kepada aspek dalaman karya seperti struktur, bahasa dan teknik penceritaan. Dari sudut struktur, novel ini menggunakan plot kronologi linear iaitu
Cerita disampaikan mengikut urutan masa dari Aisyah kecil hingga menjadi nenek. Struktur ini menjadikan penceritaan mudah difahami, tetapi dalam masa yang sama menyumbang kepada rentak yang agak mendatar. Selain itu, penulis juga menggunakan metafora alam dengan sangat berkesan. Contohnya, perumpamaan ibu burung yang mengajar anaknya terbang, menggambarkan kasih sayang seorang ibu yang akhirnya perlu melepaskan anak-anaknya untuk berdikari. Metafora ini bukan sahaja indah dari segi bahasa, tetapi juga mengandungi makna yang mendalam terhadap kehidupan dan perpisahan. Dari segi teknik, penggunaan dialog dan monolog dalaman juga memainkan peranan penting. Dialog membantu menggambarkan suasana kampung dan dialek masyarakat, manakala monolog dalaman membolehkan pembaca memahami perasaan Aisyah yang tidak diluahkan secara terbuka. Gabungan teknik-teknik ini menunjukkan bahawa walaupun cerita kelihatan sederhana, sebenarnya terdapat lapisan seni yang kompleks dalam pembinaannya. Jika dilihat secara keseluruhan, penggunaan pelbagai pendekatan ini membolehkan kita memahami karya secara lebih menyeluruh, bukan sahaja sebagai cerita, tetapi sebagai gambaran kehidupan, pemikiran dan nilai masyarakat Melayu itu sendiri. Jika kita analisis novel Hatimu Aisyah secara menyeluruh, jelas bahawa setiap elemen saling berkait dan membina gambaran kehidupan yang lengkap. Pertama, dari segi tema, novel ini menonjolkan ketabahan dan pengorbanan seorang wanita. Aisyah melalui pelbagai fasa hidup yang penuh cabaran dan kekuatannya ditunjukkan melalui kesabaran dan menghadapi rutin kehidupan seharian. Seterusnya, dari aspek persoalan, terdapat beberapa isu utama seperti ketaatan terhadap ibu bapa, peranan gender yang tidak seimbang, kepentingan pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan, serta pertentangan antara nilai tradisional dan moden. Dari segi plot, cerita disusun secara kronologi mengikut perjalanan hidup Aisyah dari kecil hingga ketua. Struktur ini memudahkan pembaca memahami perkembangan watak dan konflik, termasuk usaha Ayub mengubah nasib keluarga serta konflik berkaitan pendidikan anak-anak. Beralih kepada watak dan perwatakan. Aisyah digambarkan sebagai wanita yang sabar dan penyayang. Ayub pula rajin dan berpandangan jauh, manakala ibu Aisyah melambangkan generasi lama yang tegas. Anak-anak mereka pula mewakili perubahan kepada arah kehidupan moden. Dari aspek latar, novel ini berlatar belakangkan kehidupan desa seperti Desa Simpur dengan gambaran masyarakat petani yang sederhana dan berpegang kuat kepada adat. Latar masa pula merangkumi tempoh panjang dari zaman lampau hingga selepas kemerdekaan. Akhir sekali, dari segi teknik penceritaan, penulis menggunakan teknik seperti imbas kembali, pemberian, dialog dan metafora untuk menghidupkan suasana serta memperkukuhkan mesej cerita. Secara keseluruhannya, semua unsur ini saling melengkapi dan menjadikan novel Hatimu Aisyah sebagai sebuah karya yang lengkap serta syarat dengan makna kehidupan. Jika kita lihat keseluruhan perbincangan, kita kini sampai ke tahap yang paling penting dalam kritikan sastera, iaitu kritikan penilaian, menilai sejauh mana karya ini berjaya sebagai sebuah karya sastera. Pada tahap ini, kita menimbang kekuatan dan kelemahan secara adil untuk menentukan nilai dan kedudukan karya. Dari segi kekuatan,
Novel ini menonjolkan nilai dokumentasi sosio-budaya yang tinggi. Penulis berjaya merakam adat resam Melayu tradisional seperti melenggang perut dan pelbagai pantang larang secara terperinci. Ini menjadi karya ini bukan sekadar cerita tetapi juga sebagai satu warisan budaya. Selain itu, dari aspek tema dan mesej, novel ini konsisten mengangkat ketabahan dan pengorbanan wanita. Perjalanan hidup Aisyah menunjukkan bagaimana kesabaran dan kecekalan menjadikan kekuatan utama dalam menghadapi cabaran hidup. Novel ini memaparkan perubahan zaman, khususnya melalui kepentingan pendidikan sebagai jalan keluar daripada kemiskinan. Penyampaian yang realistik menjadikan mesej ini lebih meyakinkan dan dekat dengan pembaca. Dari sudut estetika, penggunaan bahasa puitis serta metafora yang mendalam memberi kesan emosi yang kuat. Plot yang kronologi pula membantu pembaca mengikuti cerita dengan jelas dan lebih tersusun. Dari sudut estetika, penggunaan bahasa yang puitis serta metafora yang mendalam memberikan kesan emosi yang kuat. Plot yang kronologi pula membantu membaca mengikuti cerita dengan jelas dan tersusun. Namun begitu, terdapat juga beberapa kelemahan. Watak Aisyah dilihat agak pasif dan kurang berkembang secara dinamik. Selain itu, unsur detektif yang disampaikan secara langsung dalam beberapa bahagian sedikit mengurangkan kehalusan seni penceritaan. Walau bagaimanapun, kelemahan ini tidak menjejaskan nilai keseluruhan karya secara signifikan. Dari segi kedudukan dalam kesusastraan Melayu, novel ini boleh dianggap sebagai karya yang paling penting kerana berjaya merakam perubahan sosial masyarakat daripada tradisional kepada moden. Secara keseluruhannya, novel Hatimu Aisyah merupakan sebuah karya yang berkualiti dan bermakna kerana bukan sahaja menghiburkan tetapi juga mendidik serta memelihara warisan budaya. Kesimpulannya, karya ini membuktikan bahawa kehidupan yang sederhana mampu menjadi sebuah cerita yang penuh nilai, kekuatan dan keindahan. Sekian daripada saya. Terima kasih.